Lebih 400 pesakit buah pinggang tahap akhir menerima tajaan penuh zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Ia menerusi inisiatif kesihatan bawah agenda pembangunan agama Islam Pulau Pinang 2030. Bagi setengah orang, hidup ini penuh cabaran. Setiap hari adalah perjuangan untuk terus bernafas. Bagi pesakit buah pinggang, rawatan dialisis bukan pilihan, tapi keperluan hidup. Tanpa rawatan, nyawa mereka terancam. Dengan sokongan zakat, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang menubuhkan pusat hemodialisis ini, memberi harapan dan kehidupan kepada mereka yang memerlukan. Inilah hasil daripada zakat anda. Satu sumbangan kecil tetapi memberi impak yang besar. Teruskan berzakat, teruskan memberi harapan. Saya Syarul Hamid bin Emil Bakar. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada zakat yang mana membantu saya mencucikan buah pinggang saya. Dan saya selama ni dekat 5-6 tahun di sini dan dapat kemudahan daripada zakat, iaitu ubat, cuci dan sebagainya. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada zakat. Pusat Hemodialisis Zakat yang berkhidmat kepada masyarakat Muslim di Pulau Pinang beroperasi sejak tahun 2001. Kini setelah hampir 23 tahun beroperasi, pusat ini terus memberikan sumbangan besar dalam menjaga kesihatan komuniti kita. Bagi memastikan penyampaian perkhidmatan dialisis yang terbaik, kita telah mengambil langkah untuk menggantikan mesin-mesin dialisis lama dengan 23 unit mesin baru yang dilengkapi teknologi terkini. Dengan pasukan perubatan berpengalaman dan kemudahan moden, kami memastikan pesakit menerima rawatan berkualiti dan penuh kasih sayang. Pusat Hemodialisis Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang kini mampu menawarkan perkhidmatan yang setanding dengan pusat rawatan dialisis swasta. Objektif Pusat Hemodialisis Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang ialah memberi rawatan perkhidmatan dialisis secara percuma kepada asnaf yang mengalami kegagalan fungsi ginjal peringkat akhir. Kesihatan adalah elemen penting dalam memastikan kesejahteraan sosioekonomi ummah, khususnya bagi golongan asnaf. Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang berusaha memastikan perkhidmatan kesihatan yang inklusif kepada golongan asnaf agar mereka boleh menikmati rawatan yang berkualiti melalui dana agihan zakat. Ini adalah bukti komitmen Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam memastikan golongan asnaf tidak tercicir daripada menerima rawatan yang diperlukan. Jumlah kos yang ditanggung saban tahun oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang adalah sebanyak 8 juta ringgit dengan menggunakan dana dari sumber zakat dalam menguruskan pusat hemodialisis ini. Dengan 8 cawangan PHZ di Bukit Mertajam, Tasik Gelugur, Butterworth, Nibung Tebal, Kepala Batas, Bayi Lepas, Georgetown dan Balik Pulau. Pusat hemodialisis ini merupakan satu-satunya pusat rawatan di Malaysia yang diuruskan sepenuhnya oleh makhluk tanpa perlu kepada sebarang penyumberan luar. Pusat rawatan ini memberi manfaat perkhidmatan hemodialisis secara percuma kepada asnaf yang tidak berkemampuan. Saya Tasnus Nur Zakira binti Bahari daripada Zakat Nukat Main Pulau Pinang, cawangan Pusat Hemodialisis Zakat Kepala Batas. Kat sini kita ada 10 mesin. Buka hari-hari, cuma hari Ahad je kita tutup dan bermula pada pukul 7 pagi sehingga 5 petang untuk shift 246 dan 7 pagi hingga pukul 9 malam untuk shift 135. Fasiliti yang disediakan adalah untuk semua pesakit di bawah zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Jadi dekat sini kita ada 50 pesakit untuk cawangan zakat kepala batas. Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang akan memastikan agenda sosioekonomi ummah akan menjadi lebih berdaya saing, mampan dan inklusif di Pulau Pinang seiring dengan agenda Malaysia Madani dan Visi Penang 2030. Zakat membangun sosioekonomi ummah